Saya merakamkan setinggi-tinggi ucapan syabas dan tahniah di atas semua calon yang telah berjaya menduduki peringkat SPM bagi tahun 2025 dan teruskan kecemerlangan dengan bidang dan dalam apa-apa bidang yang telah dicuburi pada masa hadapan. Jadikanlah kejayaan ini diperoleh ini sebagai pembangkit untuk terus melakar lebih banyak kejayaan pada masa akan datang. Dan saya yakin dengan kejayaan SPM ini merupakan satu pembangkit untuk KL untuk terus bekerja kuat. Dan saya yakin dengan gabungan prestasi SPM dengan PJSK kita yang telah berjaya mencipta 1.77 memberikan ruang dan peluang untuk pelajar kita untuk melanjutkan pelajaran di peringkat yang lebih tinggi. Sekalipun penghargaan juga dituju kepada semua yang terlibat secara langsung dan tidak secara langsung dalam pengurusan SPM di tahun 2020, termasuk semua petugas, petugas peperiksaan, pemeriksa, warga pendidik, pentadbir sekolah, ibu bapa, rakan-rakan media serta seluruh masyarakat yang telah memberikan kerjasama padu pada semua peringkat sama ada di KPM, JPN dan Pejabat Pendidikan Daerah. Yang terbaik itu